Kita sekarang cuba untuk melihat beberapa soalan-soalan. Baik, yang pertama, adakah majlis zikir sama dengan majlis ilmu? Yang ini kita dah jawab dalam kuliah kita yang awal-awal dulu, yang mana Imam Nawawi dan lain-lain ramai lagi yang menyebut bahawa majlis zikir, Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar ni, majlis zikir ada dua kan. Satu majlis zikir bil lisan yang menyebutkan lafaz-lafaz zikir yang warid daripada Nabi, yang makthur daripada Nabi, itu majlis zikir. Kita sebut subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan seumpamanya. Dan majlis zikir yang kedua adalah majlis menyebut arahan-arahan Allah dan larangan-larangannya dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua-duanya adalah majlis zikir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis telah pun mengklasifikasikan majlis ilmu sebagai up sikit daripada zikir. Sebagaimana Nabi masuk dalam masjid, Nabi nampak dua majlis. Majlis zikir yang bermaksud zikir lafaz berlisan, dan majlis ilmu juga majlis zikir, tapi nama sebab dia punya core dia lebih kepada menambahkan ilmu berbanding hanya ingat, tapi ni ingat dan ilmu, maka namakan majlis ilmu. Dominan dia ilmu. Ni dominan dia zikir, disebut majlis zikir. Yang ini majlis dominan dia ilmu, disebut majlis ilmu. Yang ini dominannya qasidah, dia majlis qasidah. Yang ini dominannya apa? Mengumpat, disebut majlis mengumpat. Contoh kan? Ni dominannya cerita politik, ni majlis politik. Walaupun ada tazkirah sikit-sikit, dia politik dominan, majlis politik. Walaupun ada elemen-elemen zikir, ada elemen-elemen ilmu kan, tapi majlis politik. Begitulah sebabnya Nabi disebutkan oleh para sahabat, Nabi masuk dalam masjid nampak majlis ilmu dan majlis zikir, Nabi pun memilih majlis ilmu, dan Nabi pun berkata, aku dibangkitkan bukan mualliman, ini ub'athu mualliman, aku dibangkitkan sebagai guru. Maka di situ nak tunjukkan dua-dua hebat, tapi majlis ilmu lebih hebat kerana zikir tanpa ilmu tak berapa tinggi nilai dia berbanding zikir dengan ilmu. So mana satu prioriti, ada prioriti. Ya. So kalau ada orang kata, ada ustaz mana-mana kata pandai-pandai buat prioriti. Lah, prioriti berlampau banyak. Secara istiqra' terlalu banyak prioriti yang kita boleh nampak tentang ilmu itu. Ya, tak sampaikan terlalu banyaklah tuan-tuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat adalah dalil pada Quran. Ketahuilah adalah ilmu tentang tiada Tuhan sebenarnya melainkan Allah, dan selepas itu kamu beribadah, istighfar, dan juga bagi kamu dan berbagi dosa-dosa orang mukmin dan mukminat. Itu tanda beristighfar ibadat. Ya. Tapi dia mesti didahului oleh ilmu, kata Imam Al-Bukhari, ya, dalam bab ilmu sebelum beramal, kata dalam Sahih Bukhari. Kemudian